Aduh, kau mesti nak dengar cerita lawak pasal ayah aku ni. Ayah aku ni memang seorang yang kelakar gila dan peramah by the way. Ayah dengan mak aku selalu sangat menginap kat sebuah hotel kecil yang bersambung dengan hospital. Ayah aku ni dulu pernah buat pembedahan transplant jantung. Lepas tu, dia kena buat dialisis sebab ubat anti penolakan organ tu dah rosakkan buah pinggang dia. Dia buat dialisis kat rumah, di mana larutan dextrosa dipam masuk ke dalam perut, lepas tu dikeluarkan semula dalam beberapa jam, berkali-kali sepanjang malam. Bila diorang menginapkan hotel tu, pagi-pagi diorang akan buang larutan terpakai, kira macam air kencing lah tu, dari beg plastik besar 12 liter yang berat tu dalam tandas. Buang beg kosong dan settle. Tapi, ada sekali ni, ayah aku tergesa-gesa. Diorang terlupa nak kosongkan beg tu. Tinggalkan je beg tu bertutup dalam bilik hotel diorang. 5 bulan kemudian, aku ikut ayah aku yang tengah ada rawatan kat hospital. Jadi, aku bermalam lah kat hotel yang bersambung dengan hospital tu. 2 orang pekerja perempuan kat situ tegur aku macam biasa. Lepas tu, dengan teruja, diorang cakap diorang ada benda penting yang mak ayah aku tinggalkan masa stay terakhir diorang. Diorang dengan bangga buka kabinet yang berkunci tu dan kat atas rak tu terletaknya beg air kencing 12 liter yang dah 5 bulan terperap. Mak dengan ayah aku cuba tahan gelak. Kontrol straight face je. Berterima kasih banyak-banyak kat diorang. Lepas tu bawa beg tu masuk bilik kita orang. Masuk je bilik, terus kita orang jatuh atas lantai gelak terbahak-bahak. Memang lawak gila.